Maliki yaumiddin. Lagi sekali. Maliki yaumiddin. Lagi sekali. Maliki yaumiddin. Okey. Ustaz, saya dengar ada imam tu baca Maliki yaumiddin. Ma tu dipendekkan. Betul ke Ustaz? Betul. Tak boleh kata salah. Betul. Sebab kita ada 10 imam yang masyhur. 10 imam qiraat yang masyhur. Okey. Imam kita Hafs an Asim. Okey. Hafs an Asim baca Maliki yaumiddin. Ada imam yang baca Maliki yaumiddin. Cuma saya tak ingat saya minta maaf, saya tak ingat. Nanti saya buat ulang kaji balik. Boleh saya kongsikan kalau ada khilaf-khilaf qiraat. Okey. Kalau yang baca Maliki yaumiddin, jangan kata salah. Memang betul. Okey. Tanya Ustaz Irfan yang belajar qiraat, Ustaz Akmal yang belajar qiraat. Saya pun belajar juga tapi tak ingat. Dosanya saya dosa tak buat ulang kaji. So nanti kena buat ulang kaji ni. Okey. So jangan marah kalau ada imam baca Maliki yaumiddin. Cumanya imam-imam perlu maklum kepada makmum. Hari ini saya nak bawa bacaan dalam solat ni mengikut riwayat sekian. Kalau nak baca selain daripada Hafs an Asim, supaya jemaah maklum. Seperti contoh kalau kita tengok di TikTok kan ada yang dikongsikan, yang di-sharekan imam solat Jumaat di Masjid Yusim betul Ustaz Irfan? Imam akan maklumkan. Hari ini kita akan baca riwayat Qalun. Contoh ibarat kata dia akan maklumkan. So jadi dia akan faham. Okey, orang akan faham, orang tak akan persoalkan. Okey. Itu tak saya tak cerita lagi pengalaman masa saya belajar di Uniza tu. Satu surau yang dekat dengan asrama ni, kita ramai pelajar international, orang Afrika ada apa semua. So kalau dia orang jadi imam, dia akan bawa qiraat imam mereka. So bagi orang yang belajar qiraat, dia faham. Oh, dia baca qiraat ni, Okey? So yang tak tahu, jangan buat-buat tahu. Tak tahu. Salah imam ni. Macam mana boleh lantik imam ni? Macam mana boleh lantik imam ni? Maliki yaumiddin pun tak tahu. Saya, anak kecil saya tahu Maliki yaumiddin. Awak tak belajar habis, jangan nak marah. Tanya dulu. Imam, saya kurang faham. Saya kurang ilmu pengetahuan. Okey. Jadi, imam, kenapa imam baca Maliki yaumiddin tadi? Kalau imam tu tahu, diterangkanlah. Okey. Macam tu. Boleh? Imam boleh bawa jiharkah ke Ustaz? Ikutlah nak bawa jiharkah ke nahwan ke, silakanlah. Nak bawa bayati ke, silakanlah. Itu taranum. Ini qiraat. Taranum, qiraat berbeza. Taranum lagu. Qiraat adalah cara bacaan. Berbeza. Taranum lagu. Okey? Boleh? Jiharkah bukan qiraat. Jiharkah taranum. Boleh? Okey, baik. So untuk ayat ni, Imam Hafs an Asim yang kita baca akan baca Maliki. So kita akan baca Maliki yaumiddin. Okey, jelas. Okey, next kita pergi ayat seterusnya.